Okay. Selamat pagi kepada semua. Saya Saraswati, husband saya Mr. Chandran. Saya dari Port Dickson. Saya join Elken pada SW10 2012. Okay. Saya kenal Elken melalui DX. Sebab masa tu saya sangat macam shape yang tak cantik macam tin Coca-Cola. Because of my second baby triplet, so saya put on weight a lot. So once kawan saya introduce, dia upline saya sebenarnya Loges, dia introduce DX. Masa tu memang sangat teruja sebab tak pernah tengok konsep yang begitu menakjubkan. Bila cuba pakai DX tu, memang satu malam tak boleh tidur. Memang betul-betul sangat excited untuk beli benda tu. First month tu, oleh kerana sangat teruja, sebelum memakai DX tu saya sudah downline saya sudah 10 orang. Tapi dalam first month tu saya dapat lose weight sehingga 4 kilo. Dalam bulan kedua sudah 7 kilo. Oleh kerana perbezaan pada badan saya tu, saya dapat buat bisnes ni secara berterusan. Tapi masa pun tidak menggalakkan saya sebab komitmen anak-anak saya terpaksa jaga dia dan tidak dapat attend. Saya tidak dapat attend meeting dan aktiviti yang dijalankan oleh pihak Elken. Sebab tu bisnes saya pun macam low sangat. Saya sudah nak keluar daripada Elken. Saya tak nak buat Elken lagi. Tapi oleh kerana kita pun TBW yang Elken arrange tu, saya tengok peserta yang begitu ramai bakar diri saya. Sebab masa tu 1,100 peserta join TBW masa tu. Sebab itu yang membakar saya. Sebab semua serupa saya juga. Mereka boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Itulah pertanyaan saya yang timbul dalam hati saya. Dia membakar saya sampai SW yang selepas TBW saya dapat break saya punya PJS sampai 14,400. So masa tu memang tak boleh percaya langsung sebab Elken boleh menjamin kehidupan saya. SW yang seterusnya saya dapat qualify untuk RSM dan juga Korea. Sebab setiap kali MCCM Andy beritahu saya kehidupan dia tukar selepas dia pergi balik dari Korea. So itulah yang membakar diri saya. Kalau kehidupan Andy boleh tukar, apatah lagi saya. Sebab saya sudah macam betul-betul tak tahan. Bila mereka kata kempen Korea saja, saya memang betul-betul nak fight untuk qualify untuk kempen Korea ni. Memang menakjubkan. Sekarang saya dah qualify untuk bulan keempat. Memang sangat excited. So terima kasih kepada semua barisan-barisan apply saya, CCM Saraswati, CCM Shamini Nandakumar, yang especially MCCM Andy dengan Adi, Cikgu Zainal dengan Kak Fazia, dan tak ketinggalan juga SAB MCC Mr. Teresko yang memberikan kita sangat power untuk melalui segala suka dan duka di Elken ini. Terima kasih.